kedua dekat Taiping Perak. Kita makan breakfast dekat hotel dia. Antara makanannya hanista palsu, nasi lemak with mihun, saltfish and teh tarik. Ayah kopi tapi dah habis. Inilah makanan kat sini. Ada roti bakar, ada nasi lemak. Nasi lemak ada tadi. Ada mi curry. So ya, begitulah. Lepas ni kita nak pergi Zoom. Guys, kita nak pergi tiket 2 kan? Tiket 2. So kita nak pergi pusing-pusing dekat hotel. Dan tingkat 2 kita nak pergi tengok kolam. Mesti ramai budak. Tetap budak-budaknya dah pergi zoo. Betul tak? Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dah nak bergerak ke kita dah beli tiket semalam. Okay, for FYI tiketnya adalah RM16. RM15 sebab kita orang beli kat kaunter dekat hotel. Rasanya dekat web dia tulis RM16. And ya, kita tengok haiwannya bangun ke tak. Kalau dia tak bangun, I'm very sad. Sebab Taiping dia better, orang cakap naik safari best. Tapi kita tak sempat tiket malam dah habis. dah habis ha? Ada orang sambung. So ya, kita tengok apa akan jadi. This is sebelum saya tengok gajah. Ya, Macam kena keluar sikit. Sekarang saya tahu kita kat bahagian barat. Sebab apa? Sebab ada
Ini bunyi harimau menakutkan. Singa ke apa harimau ke tak tahulah, tapi spesies itu menakutkan. Pada air, kalau tengok Madagascar, I like to move it, feel like a move. Kapibara. Ada zoom. Excited nak jumpa gajah. Sini saya selepas tengok gajah. Gajahnya ada 3 je. Boleh lah dia pergi mandi-mandi. Dia tak nak buat aksi pun. Tapi penat. Dah penat. Lepas tu sekarang kita dekat ATM Pizza. Nak makan pizza. Banyak tu kuali dia pakai. Cutian kali ini sangatlah memenatkan, tapi bolehlah. Banyak tempat kita orang pergi. Macam semua okey lah. Kecuali jam dari craft tu. Mesti rehat.